Imam surah kampung saya duduk lama tayak awal hingga tayak akhir sama dengan 2-3 kali tayak akhir imam lain. Saya sakit lutut dan kaki jadi tak boleh duduk lama. Saya nak pergi surah kampung lain lah. Bolehkah begitu? Imam surah kampung dia semayang panjang sangat. Ni orang panggil semayang panjang. Faham? Wirid panjang tak apa. Dia jangan semayang panjang. Semayang panjang ni banyak bahasa. Ada yang berdirinya lama, ada yang rokok sujudnya panjang, dan ada tayak akhir lama. Hak paling banyak dirinya lama. Hukumnya tak molek. Kerana Nabi ketang dah, man iza salla ahadukum linnas falyukhafif. Bila kamu menjadi imam kepada orang kampung, hendaklah kamu ringankan. Apa makna ringan? Jangan laju sangat, jangan panjang. Nampak? Kenapa? Kerana belakangmu ada 4 golongan. Pertama, orang tua. Kedua, orang sakit. Ketiga, orang puang. Keempat, kanak-kanak. Nampak? Jangan awak suka hatimu. Ada pun wirid tak ada masalah. Kenapa? Wirid orang tak wajib ikut. Mu nak wirid pendek orang tak wajib ikut, mu nak wirid panjang orang tak wajib ikut. Orang wajib ikut daripada takbir sampai salam. Tak. Fal yukhafi. Kena faham. Kita dah faham lagu ikut suka hati kali. Tu baik tahi makmum. Faham? Janji suara sedap boleh buat ikhfa hakiki, sound sedap orang puji kita. Tahu tak? Jangan.